korang, hari ni saya nak tunjuk dekat korang kereta yang paling comel lote, pinky. Inilah dia Daihatsu Move Canvas Spec G model tahun 2021. Kereta kikar comel dan kompak ni sangat sesuai untuk pemanduan di bandar. Walaupun saiz dia yang kecil ni sangat senang untuk korang selit, untuk korang parking. Dan yang paling best sekali, walaupun dia kecil macam ni, tapi dia ada didatangi dengan sliding door di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sangat sesuai untuk family, especially untuk korang yang ada anak kecil. Kereta ni dia menggunakan enjin 658cc. So dia punya fokus tu hanya pada perkhidmatan minyak, bukan pada kuasa. Walaupun dalaman dia kecil, tapi dia punya ruang tu memang terasa praktikal gila, okey? Dengan seat dia pun sangat selesa untuk korang duduk. Lepas tu dia ada kompartmen kecil-kecil dekat bahagian depan ni. Dan saya rasa kan, mungkin owner lama dia ni gegar kot. Tengok dengan pinky ni nampak comel lah sikit kan. Ruang belakang dia okey lah kalau untuk dua orang dewasa, tapi boot belakang dia ni dia agak terhad sikit, agak kecil lah kalau korang nak letak barang. Kereta untuk comel lote ni dia bermula dari 83,780. Okey, bulanan dia dalam 900 saja. Ikat loan 9 tahun. So untuk korang nak cari kereta yang untuk santai-santai jalan-jalan dekat bandar, kereta ni sangat sesuai lah. Tapi kalau untuk korang yang macam nak bawa laju-laju ke, tak recommend sangat lah. Okey, so untuk korang yang berminat dengan kereta comel lote dekat belakang ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Okey, bye, assalamualaikum.